Siapa boleh beritahu saya dekat masjid mana di Taif? Okay, untuk pengetahuan, dekat Taif ni, kalau daripada Taif nak pergi ke Mekah, Al-Hajj, nak pergi ke Mekah, sama macam kita daripada Malaysia pun, kita tahu lalu Khanul Manazil. Tapi sebenarnya kat sini dia ada dua Khanul Manazil. Dua masjid Khanul Manazil. Satu yang standard laluan, lagi satu sebenarnya dia ada kat sini, dia panggil Wadi Mahram. Wadi Mahram ke Wadi Muhrib? Mahram Valley. Wadi Mahram. Sekejap dekat belakang saya ni, dia tulis. Ni Masjid Wadi Mahram. Masjid Wadi Mahram ni juga dinamakan sebagai Masjid Khanul Manazil. Pelik. Macam mana boleh ada dua Khanul Manazil? Okey, ni tengok kat sini. Sebelum ni tak ada, sekarang ni dia ada tulis. Belah ni lebih syah. Ni Masjid Miqat Khanul Manazil Mahram Valley. Nampak? Sebab dia kawasan Wadi Mahram ni adalah kawasan di atas bukit. Kawasan Masjid Khanul Manazil yang biasa tu, dia kawasan di valley, dekat bawah. Orang kata apa? Bawah bukit. Kalau daripada Mekah nak pergi ke Taif, dia ada dua laluan sebenarnya. Satu laluan bas, lagi satu laluan bas tak boleh lalu. Kereta saja boleh lalu. Ada macam ni. Laluan ni lebih dekat, tapi laluan dia berliku-liku macam nak naik Cameron Highland tu. Laluan dia berliku-liku. Bahaya. Bas tak boleh lalu, kereta boleh lalu dan dia lebih cepat. Jadi kalau orang yang kat sini, dia akan miqat dekat sini lah. Miqat Wadi Mahram ni sama juga Khanul Manazil. Tapi kalau yang naik bas, akan miqat yang biasa. Siapa pernah miqat dekat sini, Wadi Mahram? Siapa yang pernah miqat dekat miqat Khanul Manazil yang biasa bas lalu tu? Letak kat komen. Harap ni info tambahan yang membantu. Jangan lupa like, komen dan share.